Hai Kak. Boleh saya tahu tak nama akak dan apa akak buat dekat Snackku ni? Okay, nama I Jun. I adalah QC bahagian incoming inspection untuk raw material dan juga packaging. Apa yang ada dekat dalam raw material punya bahagian ni? I akan buat inspection berkaitan dengan kualiti, okay? Contohnya, kita ada kotak. Okay, kotak ni sebelum masuk ke warehouse, kita akan buat kualiti, okay? Ini adalah lokat. Kita dah buat inspection kualiti, so kita akan tampang lokat bermakna kualitinya adalah okey. Macam mana Snackku pastikan yang semua snacks kat sini rasa dia sama je hari-hari? Okey, sebab kita jaga kualiti kita ada spek dan juga SOP yang ditetapkan untuk guideline kerja kita. Contohnya ada barang masuk, kita akan terima incoming, kita buat inspection dulu daripada segi kualiti, apa sample size yang kita perlu ambil dan kita hantar ke lab untuk pastikan kualiti tu mengikut spek yang kita ada. Lepas tu barulah kita paskan dan hantar ke store. Akak makan Snackku ni hari-hari ke? Perlu makan hari-hari. QC kualiti untuk mengekalkan rasa, tekstur dan sebagainya, kita perlu buat sensory hari-hari. Apa favourite Snackku akak? Mimi. Mimi. After raw mat dengan packaging, finish good, kita ada kualiti, kita selepas siap. Macam ni, kita akan check overall and then kita pass, lokat dan baru boleh disimpan ke dalam store dan hantar ke customer. Apa satu benda yang akak boleh describe untuk pasal kerja akak? Kat QC ni semuanya menarik lah. Kami punya motto, quality is first, keselamatan penting untuk bagi customer kami berpuas hati dengan produk kami. Yang penting sedap lah untuk dimakan dan tak lupa. Ingat Mimi Tam Tam, ingatlah Snackku. Ingat Mimi Tam Tam, ingatlah Snackku.